Jom belajar guna magic edit yang ada dalam Canva. Okey, hari ni aku nak tunjuk cara edit dalam Canva guna magic yang ada dalam Canva. Kita guna apa yang ada dalam Canva yang menggunakan Gmail 5. Okey, kita pergi create, kita pergi poster portrait. Okey, saya besarkan. Okey, saya upload gambar dulu. Okey, ini gambar yang saya upload lah. Okey, gambar gajah pegang bendera. Okey, yang pertama kita nak edit. Pastikan kita tekan edit belah butang atas belah kiri tu. Tekan edit. Okey, lepas tu tengok pilihan yang ada dekat belah kiri ni. Okey, yang pertama kita try background remover. Okey, background remover ni untuk hilangkan background lah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula. Okey, untuk yang kedua tekan tempat sama, edit tadi. Okey, kita nak pilih yang mana? Kita pilih, kejap ya. Okey, kita pilih magic eraser. Magic eraser ni fungsi dia untuk padam berkaitan gambar yang kita tak nak lah. Contoh saya padam orang yang tengah berlari tu. Dah hilang satu dah. Okey, ada lagi sikit kaki dia, kita padam juga. Tu adalah fungsi magic eraser. Banyak kegunaan magic dalam Canva ni. Tapi tak semua orang dapat yang guna Gmail 5 sahaja. Tu adalah contoh untuk magic eraser lah. Okey, selepas tu saya nak ajar guna yang lain pula. Okey, jangan lupa tekan edit belah kiri atas tu. Tekan edit. Kita nak try magic yang mana pula? Okey, background generator. Saya nak ubah jadikan background tu tepi pantai. So gajah ni saya tulis tepi pantai. So gajah ni jadi duduk tepi pantai. Background dia berubah. Ni adalah background generator lah. Nanti korang boleh try. Okey, seterusnya jangan lupa untuk tekan edit. Okey, yang ni kita nak pilih magic expand. Magic expand ni untuk besarkan gambar tanpa korang tarik satu-satu lah. So dia boleh untuk besarkan gambar yang ada jadi whole page lah. Okey, the whole page. Okey, ini contoh adalah magic expand lah. So gambar jadi besar lah. Penuh muka surat tu lah. Okey, lepas tu korang boleh pilih lah. Okey, next kita nak try edit, magic edit. Magic edit ni saya nak tukarkan gajah tu jadi warna pink. Saya tulis gajah pink. Okey, saya tekan generate. Tengok korang, gajah tu dah bertukar jadi warna pink. So kalau korang nak tukar, nak edit gambar lepas ni, mudah lah guna magic yang ada ni. Okey, next tekan edit. Okay, kita nak guna magic layer. Magic layer ni kalau kita nak delete logo ke, kita nak edit balik tulisan ke, kalau kita jumpa poster baru kita nak edit. So terus guna magic layer, boleh edit poster mana-mana yang kita jumpa dekat mana-mana media sosial lah. Tu senang. Bagi saya magic layer ni sangat-sangat berfungsi lah. Sangat-sangat function lah untuk saya yang malah buat poster ni. Ambil je yang orang punya, lepas tu edit. Kita boleh delete gambar, dia jadi layer satu-satu. So kita boleh delete satu-satu semua yang ada dalam gambar ni lah. Tu kelebihan magic layer lah. Yang ni saya sangat suka lah. Okay, next saya guna font. Takut korang tanya macam mana guna font. Okay, korang tekan image tool. Okay, yang ni boleh pilih lah. Bila tekan image tool kat bawah tu boleh pilih nak guna yang mana. Saya nak guna image to video. Kita try.
Okey. Image to video ni saya nak generate terus 5 second video tu. Tekan generate. Sekejap lagi dia akan jadi video lah. Hanya 5 second sajalah. Okey. Yang ni guna handphone. Guna handphone pastikan korang pilih dekat bawah tu image tu lah. Baru ada dia punya pilihan magic. Tengok video selama 5 second dah terhasil lah. Boleh lah 5 saat. So kalau korang nak buat poster bergerak tu boleh lah menggunakan 5 saat tu.